Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga puasa kali ini akan membawa keberkatan dan kerahmatan serta menjadikan kita insan yang lebih bertakwa kepada Allah SWT. Dalam kesempatan yang ringkas ini, saya ingin mengungkapkan penemuan yang ditemui oleh Dr. Aish Mandicoglou bersama dengan 9 orang rakannya dari Kolej Perubatan Baylor, Amerika Syarikat. Bagaimana puasa boleh membawa kerahmatan, keberkatan kepada mereka yang mengamalkan puasa. Walaupun Dr. Aish Mandicoglou bercakap tentang puasa IF ataupun puasa berselang, intermittent fasting, bukan berkaitan dengan puasa Ramadan, cuma kita perhatikan apa yang beliau temui. Beliau menyatakan bahawa sekiranya seorang itu berpuasa selama 12 hingga 14 jam from dawn to sunset for 30 days consecutively. Perhatikan ini tuan-tuan ya. 12 hingga 14 jam. Yang kedua, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, 30 hari berturut-turut. Mereka yang mengamalkan puasa seperti ini akan dapat mengurangkan risiko serangan kanser, yang pertama. Yang kedua, dapat mengurangkan risiko neuropsychiatric. So, apabila kita bercakap tentang neuro ni berkaitan dengan saraf-saraf yang berkaitan dengan otak, neurology dan psychiatry berkaitan dengan emosi kita. So, neuropsychiatric adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan saraf yang mengganggu emosi kita. Contohnya kemurungan, anxiety, panic attack, termasuklah juga Parkinson. Jadi, apa yang ditemui oleh Dr. Aish Mandicoglou bersama dengan rakan-rakannya, mereka yang mengamalkan puasa seperti ini akan mengurangkan risiko seseorang itu untuk mendapat penyakit-penyakit tersebut, iaitu penyakit kanser. Yang kedua, neuropsychiatric. Perkara yang cukup menarik di sini tuan-tuan, walaupun Dr. Aish membicarakan tentang puasa IF, tetapi bukankah ciri-ciri yang beliau sebutkan 12 hingga 14 jam satu hari, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, selama 30 hari berturut-turut, bukankah itu exactly puasa Ramadan yang Allah wajibkan ke atas umat Islam? Kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Dan kebanyakan umat Islam berpuasa selama 12 hingga 14 jam. Dan julat waktu kita berpuasa antara terbit fajar hingga terbenam matahari. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW, seorang yang buta huruf, seorang yang ummi, dapat membawa syariat yang hanya diketahui hikmahnya cukup lengkap, cukup komprehensif pada abad ini? Mereka yang mengamalkan puasa dengan ciri-ciri ini akan dapat menjauhkan diri daripada penyakit ini. Dan satu perkara yang menarik yang dijelaskan oleh Dr. Yuri Nikolaev, beliau mendakwa telah berjaya merawat lebih 7,000 pesakit neuropsychiatric tanpa sebarang medicine. Cuma apa yang beliau cadangkan ialah puasa selama lebih pada 12 jam, antara 12 hingga 14 jam, dan hendaklah dilakukan 30 hari berturut-turut. Indahnya syariat Islam yang Allah wajibkan pada kita dan hikmahnya ditemui di abad ini. Jadi, pertuah kita sebagai umat Islam yang Allah kurniakan agama yang sempurna, agama yang lengkap. Marilah sama-sama kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh
ketakwaan dan mengharapkan redha Allah. Semoga ia membawa rahmat dan keberkatan dalam hidup kita. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.